Kalau bahasa Sia kata benar hak mi dengan benar hak cing, benar lain. Mi kap cing, benar tak tak. Ada dengan sungguh benar lain. Kalau kita nak tanya buat persoalan, beza mana benar ada dengan benar sungguh? Beza mana? Benar ada dengan benar sungguh, beza mana? Contoh kita kata, dia tu bunyi kata demi sehari dua. Sungguh ke? Kita kata sungguh. Kita tak kata ada, kita kata sungguh. Bunyi kata Abdullah tu demi sehari dua. Kita kata sungguh. Bunyi kata Abdullah pergi mai songkrang ya Allah ke sungguh ke? Kita kata sungguh. Kita kata Abdullah ada ke dalam rumah? Kita kata ada. Ada dengan sungguh tu dia beza mana ada dengan sungguh ni? Jawab kata benar ada, kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma. Benar ada ni benar yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Benar ada nak boleh kata benar yang mawjud ialah benar yang kita boleh dapat dengan salah satu. Mungkin lima sekaligus tak, salah satu daripada lima panca indera yang lima. Wa emma benar tu boleh dapat dengan apa lihat, wa emma benar tu boleh dapat dengan apa berdengar, wa emma benar tu boleh dapat dengan apa berkecap, dan juga apa bercium, dan juga apa menyentuh. Benar yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada lima, wa emma yang boleh dapat dengan apa lihat, benar kita boleh nampak, maka boleh kata benar dah. Benar yang kita boleh dapat dengan pendengar, benar hak kita dengar, muka suara tu suara ni, maka segala suara pun dinama kata benar ada. Dengan sahabat kita boleh dapat dengan pelihat. Dan benar yang kita boleh dapat dengan pecium. Apa pecium? Segala bang-bang, maka segala bang-bang pun sah dikatakan benar ada. Dengan sahabat kita boleh dapat dengan pecium. Dan perasa pekecap, kita boleh rasa masing pedas manis, semua tu adalah benar ada juga. Apa? Dengan sahabat kita boleh dapat dengan berkecap. Segala rasa-rasa tu benar ada juga. Yang kelima, kita boleh dapat dengan penyetuh. Boleh yamuh muka tu sejuk, muka tu panas, maka segala sejuk panas tu pun dikatakan benar ada juga. Nampak tak tu? Tu orang panggil benar ada. Kemudian bila kita tak ada dalam hak lima ni, tak boleh dapat dengan salah satu daripada hak lima, orang panggil amrun iktibari. Misal apa lubeh. Lubeh pintu ni ada ke tak ada? Lubeh pintu ada ke tak ada? Ayat molek atas sejid ni. Ada ke tak ada? Tak ada. Tahu mana kata tak ada? Tengok di lima ni. Tengok di lima ni. Nak tahu kata benar ada ke tak ada, tengok di lima ni. Orang tanya lubang pintu. Lubang pintu ada ke tak ada? Kita kata, nanti dulu kamu nak cek dulu. Cek. Yang pertama kita boleh dapat dengan pelihat tak? Kita nampak tak lubang pintu? Ajak sungguh yang tipu diri. Nampak tak lubang pintu? Lubang pintu ni kita nampak tak? Tu dia. Tak ada. Tak nampak belaga tak? Kali lagi nampak ke tak nampak? Ya sungguh. Nampak tak lubang pintu? Tak nampak dah? Pas kalau tak nampak, masuk ke mana? Nampak ke tak nampak? Tengok molek lubang pintu. Tak usah lubang pintu, tak usah apa. Tengok lubang hidung. Lubang hidung orang tepi kita. Ada ke tak ada lubang hidung? Ada ke tak ada lubang hidung? Tak ada. Bila tak ada dalam hak lima ni, berlihat tak nampak. Tak nampak tengok lubang pintu. Nampak ke tengok lubang pintu nampak ke? Tak nampak. Hak nampaknya bika. Lubang hidung nampak tak? Kau hoi hak ni. Nampak lubang hidung? Tak nampak juga. Hak nampak tu. Nampak bika hidung tu juga, daging ni. Bahagian nikah je, hak dia belanja 2-3 ribu yang nak ke gapo? Belanja 2-3 ribu kok. Nak nikah nak ke gapo? Ayat sungguh atas sejid. Yang nak ke gapo? Nak ke lubang je ke?
Lebih tak ada tak? Tak ada. Bermakna orang ni belanja mahal-mahal ya nak kepada amrul iktibari tu je. Kamar dia bila kata lebih tak ada, hanya ada bika dia tu. Bila bika berbentuk pesen tu ketika kata lebih. Kalau lebih ada, tak boleh nak nyawa kita duk sumak ada tu. Duk tapeng ada tu. Bahasa lebih ya tak ada kali. Bila tak ada boleh duk nyawa lagi mari. Kalau lebih tak ada, nak nyawa tak boleh duk tapeng duk sutuk ngah ada tu. Lebih lagu ada tak? Lebih lagu. Tak ada juga. Hak adanya kerek tu. Hak nampak tu bika kerek tu. Lebih lagu tak ada. Tu. Kerana apa ia tak boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5.